Okay Aiman, dah lama jadi banduan ke atau hobi baru? Dua-dua encik. Okay, sebelum kita mula Aiman kenal penyanyi nombor 1 Malaysia? Ya, saya kenal Alif Syukri kan? Okay Aiman macam mana boleh kena tangkap Aiman? Aiman langgar undang-undang ke? Tak encik, saya cuma langgar tarikh akhir je. Langgar? Tarikh akhir apa tu? E-filing encik. Saya ingat auto renew je. Aiman, masa kena tangkap tu Aiman tengah buat apa? Saya tengah live TikTok. Masa tu saya jual baju limited edition. Abang yang berbaju biru tu datang, rupa-rupanya dia HDN. Dua HDN tu dia tangkap saya. Saya tak boleh nak buat apa-apa lah. Aiman melawan tak masa tu? Tak sempat encik, tapi saya cuma sempat tanya je, kalau saya hantar sekarang boleh bagi diskaun tak? Aiman ni antara banduan yang paling kreatif yang saya pernah jumpa. Saya doakan Aiman supaya Aiman diperpanjangkan tempoh tahanan di penjara. Inilah kisah Aiman, banduan tarikh akhir di penjara. Aiman, tanah Aiman, anda dibebaskan. Encik boleh dibebaskan tapi dengan syarat Encik kena isilah e-filing tu. Alamak, saya lupa sebab saya dah delete akaun MyTax.